Bukan semua yang berkilau itu bernilai. Kadang yang lama itu menyimpan harga yang tak ternilai. Umpama neon malam yang tidak dipandang. Motor ini bukan sekadar besi dan enjin. Ia adalah saksi kasih seorang ayah. Hidup tidak mengukur jarak yang kita pergi, tapi apa yang kita bawa pulang dan apa yang kita pertahankan. Bukan lari dari realiti, cuma lari sekejap dari bunyi sunyi. Jalani panjang hidup penuh misteri, tapi selagi ada mimpi, aku hidup dengan arti. Keadaan rumah macam ni bang. Kalau jual, agaknya berapa boleh dapat Rumah ni rumah pusaka. Bukan untuk dijual. Ini amanah arwah ayah saya. Rumah pusaka? Macam rumah puaka je saya tengok. Bang, takkan kita nak tinggal kat rumah macam ni pula? Saya nampak usang buruk je ni. Bang, kalau nak tinggal bang, saya sanggup tinggal rumah kecil. Janji kat bandar tau. Buruk tak semestinya tak bernilai. Hai, tak payahlah nak jadi hero sentimental sangat bang. Duit punya jatuh dari bumbung pun. Duit kita boleh cari. Tapi kenangan kalau dijual, kita dah tak boleh dapat balik dah. Di rumah ni lah saya belajar tentang erti hidup. Banyak kenangan saya dalam rumah ni. Assalamualaikum. Oi, rumah tinggal. Azad ada? Waalaikumsalam. Mat! Mat! Hei, aku ingat kau dah lupa kampung ni. Kau stay sini ke kejap Aku baru tengok-tengok rumah ni, aku ingat nak bersihkan dulu. Baguslah tu. Kalau perlu bantuan, aku free sekarang ni. Lagipun tangan ni dah lama tak kau menyapu. Kau sepandai. Sebenarnya aku pun harap juga kalau ada orang tolong aku ni, Mat. Okeylah tu. Sekali-sekala datang boleh tangan masalahnya kan. Tapi lepas ni kau kena pergi bengkel aku dah. Bengkel aku dah lama sendu. Sejak daripada hero kampung kita tu pindah di KL. Boleh, Mat. Kak. Tengoklah. Nanti aku pergi. Aku akan pergi tempat kau. Aku mesti pergi. Jaya. Dah jom. Kita perang. Jom. Sekejap kau nak mula mana dulu? Yo, enjin panas, gear kedua, angin malam, teman setia, lampu neon, jiwa bebas, muda selamanya tak pernah tewas. Helmet ketat, jaket hitam, minyak penuh tak payah pinjam. Kau cakap slow, aku tak faham. Dalam hidup ni aku tekan sampai jam. Roda berputar tak tunggu masa. Jiwa muda tak kenal undur rasa. Tayar jejak jalan cerita. Setiap lencong ada makna. Aku tak kejar gaya, aku kejar rasa. Bunyi exhaust macam suara jiwa. Bila malam datang semua jadi nyata. Kelajuan ni bukan lari, ini cara. Aku berdoa, laju, laju kau pergi. Laju, laju kau pergi. Dalam asap aku terbang tinggi. Langit terbuka, mimpi berdiri. Laju, laju kau pergi. Laju, laju kau pergi. Tak ada break, jangan
Motor ni lah yang buat kau champion dekat kampung ni dulu kan? Mana ada orang lain berani race guna motor orang tua? Engkau je. Itu cerita lama lah, Mat. Memang cerita lama, tapi kau punya kisah tu orang tak boleh lupa lah. Aku belah dulu nanti kau jangan lupa tau. Pergi bengkel. Bawa motor ni sekali. Dah lama tak kena sentuh ni. Boleh, Mat. Boleh, Mat. Terima kasih banyak tolong aku Tak ada hal lah. Terima kasih, Mat. Okey. Terima kasih, Mat. Okay, geng. Jangan lupa Tu dia. Engine champion sampai. Aku ingat dah mampus dah. Kau pergi mana? Kau bawa motor aku pergi mana? Kedah? Johor? Alah, pinjam kejap je. Tu pun tak boleh. Menjawab pula dia. Nas. Apa benda? Kau tahu aku nampak siapa? Awet. Awet simpan. Aku dah kenyang. Bukan awek. Cinggi-cinggi tak main. Aku setia pada satu. Lama. Setia pada satu pula. Tak. Sekarang ni, kau tahu tak siapa aku nampak? Tak apa. Azad. Dia dah balik tu. Lepas tu pula aku nampak dia tarik motor Rezek arwah bapak dia tu. Macam mana? Ya. Dia nak datang. Datang. Ada aku kisah. Patutnya motor Rezek cabuk dia tu, dia dah simpan dalam museum hati dia dah. Nas, aku ke apa? Kau tak pelik ke? Dah bertahun-tahun tak sentuh. Tiba-tiba keluar balik Rezek. Aku rasa mungkin dia nak tegur angin dengan kau kali ni. Alamak, betul ke? Habis, dia mampus lah sama dia. Kamu nak Nas. Barang ori tu. Dulu pun kau pernah cakap kat aku kan, yang kau nak cari barang tu susah. Sekarang ada depan mata. Takkan tak nak? Betul juga Barang baik, takkan dah duduk kat dalam rumah usang. Betul? Patutnya kat atas jalan. Betul? Champion pula bawa. Lagi betul. Betul tak? Kalau dia bawa keluar barang tu, dia tahulah risiko dia macam mana. Tak apa, kita tengok kalau dia hidupkan balik enjin tu, kita tengok RX-Z meraung ke atau dia yang meleleh meraung. Confirm dia meleleh. Confirm Confirm Minyak ada tak ada ni? Alah, bidang kau dah isi minyak balik tak? Dahsyat betul lah Rezek ni lah. Nanti kan, kalau Zat dah besar, dah ada lesen nanti. Zat awak motor ni. Ui, mesti handsome lah. Sesuai dengan Zat kan? Motor ni bukan sekadar nama, Zat. Tapi ia saksi perjalanan hidup ayah. Walaupun ayah ni bukan seorang pelumba. Kalau kau tahu jaga motor, kau akan tahu jaga perjalanan. Kalau kau tahu nak bersihkan enjin motor ni, kau akan tahulah nak bersihkan hati. Penting sangat ke motor ni lah? Motor ni tak penting, Zat. Yang penting tangan yang ikhlas yang jaga motor ni. Rumah besar, kereta besar, semuanya tak ada nilai kalau kau tak tahu dia pada mana bermula. Ingat, satu hari nanti kalau motor ni mati, jangan kau salahkan enjin. Kau tanya dulu, tangan siapa yang tak menghidupkannya? Kau mana kau bawa motor aku tu, Zat? Tadi ya, saya pinjam motor ya. Ada buat lumba. Lepas tu saya menang ya. Yang ni dapat duit tadi sebab menang. Kau bangga dengan cara ini? Kau pertaruhkan motor ni dengan nyawa kau? Zat, ini maruah, Zat.
Ini keringat. Aku jaga motor ni macam aku jaga anak. Ke surau. Hantar kau ke sekolah. Jadikan dia pertaruhan. Tak semestinya menang itu mulia. Kalau caranya hina. Ayah, saya janji, Ayah. Saya akan hidupkan semula perjuangan ayah. Hai. Sejak bila pula awak minat dengan motor ni? Saya dulu memanglah minat motor. Ya apa? Dulu sebelum kahwin. Oh, ni barang baik lah bang. Ini nilai dia sekarang tinggi tu tak? Oh, ni kalau jual ni, dapat beribu tau. Abang dapat beribu ringgit. Lebih baik jual daripada biar semak kat rumah, betul tak? Sedar tak apa awak cakap ni? Sedarlah apa saya cakap. Betul apa? Bang, kita bukannya senang sangat bang. Lebih baik jual. Apa susah? Kan? Ini tulang belakang ayah saya. Yang awak nampak ni besi. Tapi saya nampak pengorbanan. Saya bercakap sekarang tentang realiti bang. Realiti. Dah lah, tepilah. Saya nak bawa besi ni pergi repair. Tepi. Bukan pakai motor tu nanti. Kena repair. Yo, enjin panas, gear kedua, angin malam teman setia, lampu neon, jiwa bebas, muda selamanya tak pernah tewas. Mat! Dia datang dengan lenggang-lenggoknya. Abang Jam, dah ready nak hidupkan kenangan? Kau tolonglah buat apa benda yang kau tahu dekat besi keramat ni. Yang aku tahu, aku nak benda ni laju. Kau biar sini. Aku tahu apa aku nak buat. Yang pasti, elok. Lain macam. Wah! Hidup balik JLP ni. Tahu JLP tu apa? JLP. Jentera Legenda Pusaka. Workshop di tempat awam lah. Siapa-siapa pun boleh datang. Betul lah tu. Tapi ni RX lama ni. Tu dia. RX lama sangat. Macam tengok gambar ex-girlfriend. Kenangan banyak. Laju belum tentu. Ini barang ori ni, bye. Barang ori ni. Takkan nak simpan aja. Baik bagi kepada orang yang tahu menghargai. Yelah. Betul apa? Korang kalau nak tahu, RZ ni rare siut. Kalau pasang aku tak boleh bayangkan kan. Kalau pasang kat motor NAS, aku rasa boleh terbang kot. Confirm ni boleh terbang. Hanya tuan punya barang je yang tahu nilai dia. Korang tak payah sibuk lah. Ni. Ini barang baik. Barang ori. Kalau kena dekat tangan orang yang tak reti hargai jahanam. Ni. Buku. Ilmu berharga. Tapi bagi kat monyet. Monyet belik bukan reti baca. Aku bukan monyet. Dan ni bukan barang untuk jualan. Marah. Cakap sikit marah. Bukan minta jual pun. Elah, orang cakap. Kalau kau nak main, kita orang ada je nak main. Ahmad, aku belah lu. Apa nanti Roger? Ya. Goyang apa? Motor aku lama tak bawa Bosya. Abang Gondang. Nas, duit dia semalam dah masuk. Sekarang ni tunggu kau set plan je bro. Relax. Jangan gelojoh. Duit tu kekal.
ego dia belum tahu. Kau masih dendam ke? Dendam apa barang dendam? Dendam kata dia. Bukan dendam ni, dada ni. Macam ada benda yang tak lepas. Tahu? Dulu dia berjalan macam hero. Lepas lumba tu, kau ingat lagi tak? Kau boleh ingat lagi tak? Ingat. Dia tinggalkan kita macam apa? Sampah. Sekarang dia datang balik. Dia dah angkat motor bapak dia. Buat muka acah-acah poyo. Kononnya nak hidupkan balik sejarah lama. Motor tu lambang. Yang aku nak, ego dia ni rebah. Macam mana aku punya ego dulu remuk macam tu. Itu yang aku nak. Aku makin pening dengan kau, Nas. Jam, kadang-kadang kalau kau nak hilangkan sakit, Jam, engkau kena kenal ubat. Kau tahu ubat apa? Bukan ubat gegat, bukan ubat nyamuk, bukan ubat gigi, ubat apa? Panadol. Kalau otak kau! Din, nanti tukar baik motor aku, Din. Aku nak bunyi tang bau power. Mai, mana motor aku dah siap ke? Kau nak gurau dengan aku ke apa ni? Kau betul tak tahu ke ni? Nas datang ambil tadi. Dia kata dia dah beli dengan kau. Bila masa aku jual motor aku? Dia datang tadi. Dia kata dah settle semua dengan kau. Bini aku lah ni. Ni mesti janda. Mat, tolong aku, Mat. Tolong ikut aku, Mat. Minta Mat. Tolong aku, Mat. Jom, Mat. Sebelum terlambat, jom. Ya betul ni. Alah kau ni. Sebab salah aku ni. Tu dia. Kat bawah pokok tu. Jana. Awak buat apa dengan motor tu? Lek Alah, saya dah beritahu kan. Tu barang baik, ramai yang cari. Ada orang nak beli, saya jual. Lagipun apa bukan pakai pun motor tu nanti. Itu amanah ayah saya, bukan untuk dijual. Saya baru je dapat deposit 500. Dia akan bayar lagi baki dia nanti. Tak. Tu penipu tu. Saya kenal sangat dengan Nas tu. Hutang bengkel saya pun dia tak lepas-lepas lagi nak bayar. Dia akan bayar lah. Jom, kita cari dia. Ini semua awak punya masalah lah ni. Tak ada. Aku tak boleh tinggal kat sini. Barang panas, bos. Agak-agak sikit. Tak ada. Kau balik dulu. Aku nak tahu tempat engkau. Kepala kau. Tak boleh. Sekarang. Barang panas, kau faham tak? Okey. Ada nak suruh tinggal kat sini? Kepala otak dia. Hei! Apa? Hei! Yang motor. Baik. Yang motor kau. Kau tolong call. Backup. Tolong aku, Mat. Tak ada, dia seorang je. Kau dia cakap tuan. Mana, woi? Hati-hati, woi. Hello, geng. Minta bantuan, geng. Yo, enjin panas, gear kedua, angin malam taman setia, lampu neon, jiwa bebas, muda selamanya tak pernah tewas. Helmet ketat, jaket hitam, minyak penuh tak payah pinjam. Kau cakap slow, aku tak faham. Dalam hidup ni aku tekan sampai jam. Roda berputar tak tunggu masa, jiwa muda tak kenal undur rasa. Tayar jejak jalan cerita, setiap lencong ada makna. Aku tak kejar gaya, aku kejar rasa. Bunyi exhaust macam suara jiwa. Bila malam datang semua jadi nyata. Kelajuan ini bukan lari, ini jalan. Aku berdoa, laju kau pergi. Laju kau pergi. Dalam asap aku terbang tinggi, langit terbuka mimpi berdiri. Laju
Amboi! Panggil kawan nampak? Aku nak balik motor aku. Pasal motor kau pula. Pulangkan Motor balik aku motor ni. aku. Kau nak? Ambil lah. Jangan campur urusan aku. Ini bukan masalah kau. Up. Macam. Aku dah tak ada apa lagi yang bapa aku tinggalkan untuk aku. Itu satu-satunya peninggalan je. Kau pun ada bapa kan? Kalau kau dekat tempat aku, apa perasaan kau? Ni, duit kau. Dulu, aku sangka hidup ini cuma tentang menang atau kalah. Tentang siapa paling laju, siapa paling kaya, siapa paling berani. Sekarang, aku faham. Dalam gelap kehidupan, kita tak perlukan cahaya yang membutakan. Tapi cukup satu, neon kecil yang jujur, warna kehidupan yang sebenar. Oreksek atau 125 jalan lama, tak kisah asal jiwa membara. Stiker penuh macam perang bendera, tapi hati bersih, tak ada drama. Kawan ramaikan simpang biasa, cerita hidup semua ada rasa. Kadang jatuh, kadang rasa hampa, tapi trolel tetap pusing ke syurga. Laju, laju kau pergi, laju, laju kau pergi. Dalam masa aku terbang tinggi, langit terbuka, mimpi berdiri. Laju, laju kau pergi, laju, laju kau pergi. Tak ada break, jangan berhenti, ini cerita aku dan besi. Bro, kau dengan aku dah settle kan? Bro, kita belum settle. Jumpa dekat Terengganu. Janji? Janjilah. Janji mesti mau ditepati. Terengganu. Wacam muka lu.